Tahu tak, nama daerah Tangkak ni sebenarnya datang dari kisah epik yang penuh struggle. Daerah Tangkak di Johor ni sebenarnya ada sejarah penerokaan lama yang datang dari situasi mencabar tau. Orang lama kata nama Tangkak ni asalnya dari perkataan tang merangkak yang bermaksud perbuatan cara merangkak perlahan. Cerita ni dikaitkan dengan Long Mahmud dan 7 saudaranya yang terpaksa merangkak naik tebing sungai menuju Bukit Tambak. Laluan tu sangat curam dan bahaya sampai mereka pun tak boleh berjalan biasa. Memang kena merangkak untuk teruskan perjalanan. Korang bayangkan 8 orang merangkak sama-sama macam pertandingan bayi paling laju tapi versi survival. Ada ke orang Tangkak yang tengok video ni? Kalau ada, silalah komen.